Oke guys, jajan baru je sampai dekat rumah. Ini adalah Mac Mini yang aku baru je dapatkan. Dan sebenarnya aku plan nak beli MacBook, tapi memandangkan MacBook mahal dan aku ada skrin daripada Arzopa ni yang mana aku jarang guna. Dan aku pun ada keyboard juga, walaupun keyboard lama gunakan Lightning. Dan aku juga dah ada mouse yang aku pun dah jarang guna. So aku macam, why not aku beli Mac Mini saja daripada aku beli MacBook yang mahal-mahal tu. So jom kita unbox. Okay, ni belakang ni, tarik je, dua-dua kita tarik, dah boleh buka. Ush, gabak besar dia punya ni. Tapi taklah besar sangat macam Mac Studio. Mac Studio tu lagi gabak besar tau. Yang ni dia kecil sikit daripada Mac Studio. Kecil banyak lah, bukan kecil sikit. Ni besar ni je. So aku akan set up dekat tepi. Dan memandangkan aku pun dah agak serius dalam bidang content creator ni, affiliate lah. Dan aku nak melebarkan aku punya empire empire dekat YT, dekat FB. So aku decide untuk tambahkan lagi aku punya ni lah, aksesori kerja. Ni. Okay, dia ada, belakang ni ada 3 lubang Type C, ada 1 lubang HDMI, ada Ethernet, dan ini untuk power supply. Kemudian sini ada butang IUX, ni ada 2 lagi lubang logo Apple, kena makan. Dan button on off dia dekat belah bawah ni. Ini kipas dia, so belah bawah. Ramai orang komplain yang button dia kenapa kat bawah, tapi aku macam tak kisah pun, sebab selalunya produk Apple ni kita tak shutdown, kita akan rest mode je, kita akan sleepkan sahaja. Sama lah macam aku punya MacBook dulu. Aku rasa aku gunakan MacBook tu dalam 10 tahun dah, dan aku rasa aku shutdown dia baru berbelas-belas kali kot. Sebenarnya aku akan sleepkan aja, macam tu. Okay, dalam kotak ada apa lagi? Ada satu ni power supply dia, yang biasanya digunakan 3 pin, so memang untuk Malaysian punya, dan gunakan 2 ni. So kita unbox juga. Bukan unbox lah, ni nama dia Untangle. Mantap. Kain dia kain kasar macam ni tau. Dia sama macam kabel pengecas. Ni dia kain jenis kain kasar ni. Kain bukannya apa, getah tau. Dia jenis kain. Ni dapat tak? Fokus lah cepat. Macam tu lah. Okay. Yang ni aku beli yang 2 meter punya, yang untuk fast charging. Sebab tu dia tebal. Yang ni sama juga dia punya ketebalan dia. Okay, tapi dia macam lepeh sikit dia punya bentuk. Dia bukan bulat. 3 pin. Yang paling penting. So dalam dia ada apa lagi? Ada manual guide. Tak payah baca lah. Okay. So aku akan set up nanti, dan aku akan set up gunakan skrin Arzopa. Ini kecil je, 15.6 inci. Aku tak sure berapa lama aku akan gunakan Arzopa kecil ni. Kalau aku rasa macam aku perlukan skrin yang besar, mungkin aku akan cari skrin yang besar lagi lah. Mungkin 24 inci ke, ataupun nak lagi puas 27 inci ke, 30 inci ke. So sekarang ni aku akan gunakan yang ni dulu lah, sebab aku ada yang ni kan. So guys, doakan semoga kerja aku ni, ni sebenarnya sampingan, tapi dah seronok pula buat. Makin maju lah. Sama juga macam korang affiliate kat luar sana. So kalau korang boleh upgrade je. Ada modal boleh upgrade. Ada modal nak beli mic baru, beli je. Yang penting jangan membazir dan jangan tak guna. Itu je. Bukan jangan tak guna, korang tu barang-barang yang korang beli tu jangan tak digunakan. Okay, so good luck. Bye bye.